Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hampir 4 hari tu tak buat review di YouTube, tapi Zul ada updatekan di Discord channel. Dan malam tadi Zul ada sharekan di Discord channel yang mana Zul ada buat exit position untuk di Bitcoin sebanyak pegangan sebanyak 20% daripada total tu punya jumlah coin Bitcoin yang ada. Dan nanti tu adikkan detail berapa amount dia, berapa jadi tu punya average per coin dan berapa consider dia boleh cover tu punya duit modal. Nanti tu akan sharekan. Tu tanpa masa, let's go kita pergi ke coin market cap. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap masih lagi berada di 3.3 trilion, tapi ikut kali itu kita berada 3.6 trilion. Tu agak banyak, agak turun. Tapi dalam tempoh 24 hours semalam kita hanya drop 0.02. So di chat ni ada benda penting yang tu nak share kan. Tapi kalau siapa yang ada dalam Discord channel tu dah ada share kan. Nanti tu akan terangkan detail untuk pagi ni. So ini adalah tapi coin market cap. So coin market cap kalau ikutkan tiada perubahan yang drastik. Ingat dalam tempoh 24 hours yang ada berlaku kenaikan banyak pun adalah beberapa ICP, SPX, AB, yang lain ni SRP juga 3%, tapi mostly tak ada berlaku pergerakan yang drastik sangat. So let's go kita pergi terus ke chart. So ini adalah chart Bitcoin. So Zul ada sharekan di Discord channel beberapa semalam Zul ada maklumkan ni adalah jumlah jumlah yang Zul exit position malam sebanyak 0.016560 ni. Inilah jumlah tu punya pegangan Bitcoin yang Zul jual semalam di Luno. Total keseluruhan ni adalah 20% daripada total yang Zul ada 0.07. So ini amount dia semalam dapatlah banyak ni 7 plus mana 700 setengah lah, 7449. So consider dia dah dapat cover Zul punya half daripada Zul punya modal keluar selama ni. So nanti Zul akan tunjukkan di total market ke semuanya. So ikut inilah beberapa sharing yang Zul share kan. So let's go kita pergi ke chart. So di chart kita start dengan 4 hours. So 4 hours dah ada sikit berlaku perubahan. Kalau siapa yang di Discord dia akan alert. So consider itu kita ada monitor head and shoulder ni di 1 hour. So head and shoulder ni dah breakout dan consider price targetnya adalah 97, tapi consider kita dah dapatlah dia punya price movement tu, point of breakout 97, tapi dia sampai sini saja, dia regain balik dan Zul ada create satu head and shoulder yang baru. Tapi walaupun kita ada penentu dekat sini, iaitu kita perlu break 106. Yang baiknya adalah kita dah breakout middle channel ni dan expect kita akan react dengan kawasan, tapi kita ada satu strong resistance di kawasan 106,000 di Bitcoin. So Zul exit position malam adalah betul-betul di kawasan resistance ni. Sebab apa? Kalau ikutkan tengok di malam tadi 1 hour kita berada overbought, stock asset pun berada overbought. Nampak dah berlaku pun pagi ni sedikit rejection yang besar sikit. Kita naik punya payah tapi rejection besar. So meaning kita ini adalah boleh jadi another huge drop untuk Bitcoin untuk drop balik ke 97. So sebab tu Zul exit sikit position 20% untuk dia punya pegangan. Dia akan updatekan jumlah amount dia dan berapa tu punya current quarter average dan berapa modal yang balik yang boleh cover daripada jualan malam. Untuk di Bitcoin tu yang ni, so apapun kita perlu regain above 106. Breakout yang ni dan breakout yang ni insyaAllah kita akan baru berlaku kenaikan. Tapi berdasarkan condition sekarang ni 4 hours pun untuk pagi ni kita tengok hampir buat dead cross dan stock asset pun berada overbought. So momentum yang agak kuat untuk di 4 hours. Cumanya macam cakap kan, 4 hours nak drop, tapi di daily, kalau tengokkan di daily kita nak naik. So nak naik, tapi stock RSI ni dah start naik. So apa yang berlaku, expectation tu adalah akan berlaku quarter another fall dekat ni. Bila stock RSI sampai kawasan ni, dia akan tengok akan ada kenaikan sikit. Stock RSI akan sampai kawasan ni, ada RSI dead cross. Bila kita tengok stock RSI di daily start drop dan align dengan 4 hours, tu kita expectation boleh berlaku heavy drop. So kat daily ni apa berlaku? So di daily ni Zul monitor satu head and shoulder yang baru yang ini. So disebab itulah Zul exit position kat sini, kita berada di kawasan resistance. So ada potential untuk berlaku kawasan ni balik. Tapi apa kiranya kita hari ini, hari Isnin, ada news yang positif, insyaAllah kita boleh push price ke atas. Kalau push price ke atas, insyaAllah kita boleh more higher. Tapi macam kan kita kalau kiranya dapat sebarang
news yang agak negatif. Zul tak pasti news apa, tapi berdasarkan teknikal dia mengatakan ini ada potential berlaku. So sekiranya hari ini Bitcoin drop, so mungkin akan ada news-news yang negatif dalam market. Zul tak pasti, tapi kalau drop tu kita potential price drop balik ke 100k, dan kalau dia break ni, so meaning dia akan trigger more lower daripada 97, iaitu dia akan trigger ke bottom channel ni, bottom bearish channel ni. Yang ni. So ni tak berapa nak kalau boleh tu tak nak tengok lah sini. Kalau drop ke kawasan ni, kita drop expectation kita boleh start bearish market. Itu adalah kita punya risiko yang tinggi kalau price start drop. Sebab tu Zul buat keputusan malam untuk exit position kali at least 20%. Dan 20% tu walaupun Zul exit pegangan Bitcoin tu hanyalah 20% daripada total asset, tapi yang itu pun dah cukup untuk cover sebanyak berapa? Sebanyak 50% dia punya pegangan. So malah tadi Zul dah ada buat kira-kira kat sini. Ini Zul punya kira-kira lah. So kalau ikutkan Zul ada 0.007, total deposit Zul adalah 3.4k. Semalam tu jual 0.0165 dengan value lebih kurang ni 15. Kemudian tu jumlah tu dapatlah 1762. Tu dah calculate dia. Kalau siapa dekat Discord dia adalah yang ni malam tu ada share semalam untuk berapa tu share ni. Total yang tu dapat semalam adalah 7449. So 7449 kalau ikutkan adalah daripada, kalau ikutkan tu punya portfolio 2021 tu dapat tembus balik semula. Deposit tu adalah masa tahun 2001 1500, semalam 1700, so Zul profit 215. So meaning currently Zul punya modal hanya tinggal ni lah 1900, tolak untung tadi 200 lebih, so dalam 1007. So ini bermakna Zul dah exit hampir separuh dia punya position, hampir 40% dalam 40% Zul dah bagi cover tu punya average tu. So ni consider tu punya average currently, average di Bitcoin dengan total asset yang ada dan total deposit yang current modal yang masih Zul ada dalam crypto Bitcoin. So meaning average Zul berada 31,000. So sebelum ni Zul punya average berada di kawasan 43, 45 lebih kurang macam tu. Siapa ingat tu punya average tu berada 40 lebih, sebenarnya 40 lebih, tapi disebabkan Zul jual malam dapat asset, Zul nak average Zul berada di yang paling secure lah 31. So Zul tak kisah sekiranya worst case untuk Bitcoin, contoh dia drop kawasan ni, kalau bounce balik alhamdulillah, Zul akan apa yang Zul exit semalam, sekiranya ada position drop dan ada signal-signal buy yang menarik, insyaAllah Zul akan jump in balik masuk untuk layan price more higher ke atas. Kalau price tu tak drop, dia terus naik, tak ada masalah. Position yang Zul ada tu dia akan terus bagi Zul profit. Sebab apa? Current Zul punya profit kalau kat Bitcoin, inilah current punya average 31, dan Zul punya profit untuk pun masih 4,000. Kalau Zul jual 4,000 pun dah memang untung. Sebab apa? Zul currently dalam percentage $234. So untuk Bitcoin ni Zul tak jual semua lagi. Sebab apa? Zul nak cover altcoin yang ada loss lagi. So altcoin banyak lagi yang loss ni altcoin. Sebab altcoin macam lah, coin untuk altcoin semuanya tak berlaku kenaikan lagi. Altcoin semua consider harga bottom. Hopefully kita dapat lah altcoin season untuk tahun. Kalau tak dapat, expectation kita perlu tunggu untuk tahun 2000 ni berapa? 2005, 26, 7, 8, 29. Expected untuk 2009. Kita tunggu altcoin tahun 2029. So another 4 years. So siapa-siapa yang pegang altcoin lah, so anda perlu tahu kalau anda pegang altcoin, sekiranya tak ada altcoin untuk tahun ni, so expectation kita perlu hold position tu. Zul akan hold position tu sampailah tahun 2029 pula. Kita tengok rezeki bulan. So ini adalah untuk kuartal sedikit update. Bukan nak kata untuk merisaukan anda, tak. Tapi kalau di daily di weekly pun, weekly macam kan, weekly adalah bearish. So expectation another week kalau kita boleh drop kawasan ni, kita ada ingat kalau di weekly nampak ni kita ada satu support resistance dalam kawasan 94. So hopefully Bitcoin hanya drop dalam 94, 97 dan bounce balik. Kita tak nak price tu drop below channel ni kemudian ni. Sebab apa? Kita di weekly kita ada monitor ni pergerakan ni. Ini masih lagi monitor, iaitu target kita ke 130. Point of breakout ni dah pun kita ada. So jangkakan consider kita akan ada sedikit correction yang besar, iaitu dalam 90
297. So hopefully dapat tu. Kalau tak dapat terus naik pun tak apa, tapi berdasarkan ni potential untuk ada sedikit correction. Disebabkan itulah Zul buat keputusan untuk malam tadi untuk jual aset 20% yang mana mewakili aku kata jumlah amount yang Zul dapat tu boleh cover hampir 50% daripada total punya investment sejak tahun 2021 sampailah tahun ni. So itu consider win lah untuk Zul untuk di Bitcoin. So lain-lain untuk di untuk Bitcoin tak banyak Zul nak sharekan. Yang kita kena lihat lah, beware dengan ni lah pergerakan ni. Pergerakan ni sama ada kita breakout ataupun tidak. Kalau breakout insyaAllah kita akan trade di 4 hours juga. Zul ada monitor ni 4 hours ke di daily jap. Alright, di daily Zul ada monitor ni satu bullish pendant baru. So sekiranya Bitcoin bergerak breakout ni, kita masih lagi boleh bergerak dalam ni, iaitu ni channel ni. So kalau drop, so yang penting lah kita tak nak drop below ni. Kalau drop below ni, expected kita akan boleh menuju ke kawasan support lah, kawasan around dalam kawasan ni. So yang kita nakkan, so hopefully price dapat breakout, kemudian buat stabil dalam kawasan ni untuk trigger bullish pendant ni pula untuk 118 untuk short term, dan expected untuk long term weekly ni kita ada target almost dalam 130 lebih. So itu adalah analisis untuk di Bitcoin dan reason kenapa Zul exit position. So currently untuk di 4 hours dan di daily, RSI ni tak sama. 4 hours nak drop, 1 hour daily nak naik. So expectation mungkin potential kita boleh sideways lagi dalam kawasan ni. So sideways pun kita tengok sideways tu akan potential dia akan trigger head and shoulder ni, dan nanti kita akan tengok kan, hopefully kita RSI di 4 hours di daily berada oversold, kita boleh bounce balik untuk regain dan untuk breakout, untuk failkan kita punya head and shoulder ni. Head and shoulder sebelum ni dah jadi, dah drop pun, cuma target tak sampai, now dia create yang baru. So itu adalah analisis untuk di Bitcoin. So tu masih lagi positif untuk Bitcoin achieve at least 130k. Untuk short term kita akan ada correction. So kalau ikutkan sini, last kita correction pun lama kat sini. Okay, sebelum ada pump. So ni pun consider sideways yang lama lah. Mungkin last position sebelum bulan Julai, mungkin bulan 7 mungkin kita akan start. So bulan 6 ni mungkin kita akan nampak sikit correction, dan bulan 7 mungkin kita akan nampak hopefully dapat berlaku kenaikan. So itu adalah analisis untuk di Bitcoin. So di ruangan komen untuk sebelum ni, virtual SLM ada Zul tengok Ethereum bila nak capai 15k. Okay, dia tengokkan. Okay, Ethereum 15k. Ethereum Zul ada target 15. Zul tak target 15. Ethereum paling tinggi pun Zul target lah 7,000 ke 8,000 USD dollar. So nanti kita tengok weekly lah. So ini, so ada targetkan iaitu 8,000, 1.6 dia breakout resistance ni. Itu adalah aku kata target kita sebelum ni lah. So sekiranya kita ada altcoin, so ni kita ada satu trend line putih ni berdasarkan berapa. Kalau tengok di daily akan ada lebih detail lah. Yang ni kita ada resistance iaitu 1.6, kita berada dalam kawasan 7,200 dengan trend line almost 8,300. So plus minus antara 7,000 ke 8,000 adalah punya target. Kalau 15 tu dua lah, di luar target untuk technical analysis untuk kali ni. Bukan tak boleh berlaku, tapi realistic target berdasarkan trajectory adalah antara 7 ke 8,000. Itulah tu punya target untuk Ethereum. So hopefully kita akan dapat lah. Kemudian SLM dan ada, so ada tengok Cardano. So ada Cardano juga adalah pegangan yang besar juga antara Ethereum Cardano ni. So untuk di Cardano seperti mana Zul cakap kan, dia consider lah altcoin yang lain, consider berada above sedikit saja daripada harga bottom. Tapi untuk price ini adalah price semuanya price berada di support. So consider Zul dapat salah, Zul hanya menunggu. So Zul masih lagi aku kata tengok ada peluang untuk altcoin. Tengoklah untuk peluang di altcoin. Cumanya kita kena realistik lah. Kalau price tak dapat naik juga, tahun 2029 lah kita punya hold. Zul takkan jual aset ni. Jual aset Zul akan hold saja. So consider kalau ada berlaku sikit kenaikan sampai at least antara $2 ke 2.5, baru Zul akan exit position untuk di altcoin. At least sampai ke resistance untuk di altcoin. Yang kalau price macam ni Zul akan hold saja. Zul tak untuk investment ni Zul tak masalah. Zul tak ada masalah untuk hold sampai 2029. Sebab apa? Zul yang duit yang Zul invest sebelum ni adalah semuanya duit kata lebih kepada long term untuk Zul punya persaraan lah. So Zul tak ada tergesa-gesa untuk exit market. So itu adalah untuk di Cardano. So Cardano kita expect ni dan Zul jangkakan at least sampai di kawasan $2.25 resistance baru kita exit market. Kalau ada
quarter gain kita at least 1.6 kita berada $5. Itu masih lagi kalau kita punya target lah. Tambah tak dapat target circle kali ni, mungkin circle 2029 nanti. So itu adalah untuk di Cardano. Kemudian SLM tadi, SLM USDT Stellar. Okay, Stellar sama juga, dia lebih kurang macam Cardano, macam Ethereum. Dah sampai kawasan resistance, berlaku rejection dan return balik ke kawasan support. So siapa yang ada buy kawasan ni, tahniah untuk anda. So siapa yang nak tambah market, consider ini adalah good time untuk anda tambah market lah. Untuk kalau ada price boleh drop balik dalam kawasan ni. So half lah, anda akan rugi dalam 50%. Tapi macam lah, kalau anda invest untuk long term, tak ada masalah, anda boleh hold untuk long term. So itu adalah untuk di Stellar. So kita masih lagi monitor support, ni support resistance. So kat support adalah kawasan untuk buy, kat resistance adalah untuk jual. So kalau anda fikirkan untuk membeli, adalah kawasan support adalah kawasan yang terbaik. So itu adalah SLM. Kemudian tadi tu tengok ada satu lagi Virtual. Virtual. Dia ada buat review kat mana tu, Mas? Pernah review. Okey. Okey, Virtual ni, okey, kalau ikutkan ni, ini adalah daily. So peluang terbaik untuk anda beli itu masa RSI touch 30, 4 position ni. 4 position tu adalah mewakili price ini. Dan kalau induk tengok ini adalah kita punya falling channel lah. So siapa yang ada buy kawasan ni, tahniah untuk anda. Ni dah breakout. Ini adalah secara teknikal memberitahu ini falling channel ni adalah reversal pattern, iaitu daripada downtrend akan berubah jadi uptrend. So siapa yang dah ada buy kawasan ni, tahniah untuk anda, price dah naik. So yes, sedikit bearish kat sini, price dah buat correction. So correction tu apa kita boleh buat, kita akan boleh buat support dia, last low to last high. So kita expectation dah support. So price kalau drop balik dalam kawasan support ni, minus support, tu expectation kita akan ada, baru kita akan nampak balik momentum naik. So expectation kalau price drop dalam kawasan support ni, RSI di Virtual ni, so jangkakan dia akan return balik ke kawasan oversold touch 30. So kalau siapa touch 30, siapa nak invest, boleh buy lah masa tu. Consider anda buy, consider good kawasan support. Dan expectation untuk at least minimum kita punya target untuk circle kali ni adalah dalam $3.4. Kalau cantik naik drastic 1.6 dalam $8. So berdasarkan movement sekarang circle kali ni, kita jangkakan untuk altcoin at least untuk di resistance lah. Kat sini kita boleh buat exit position. Mungkin kita boleh exit position 50% modal ke. So meaning kalau 50% modal, anda tak perlu exit lah persen macam tu exit di Bitcoin tadi. So hanya exit position 20% saja pegangan Bitcoin dah. Tapi itu dah pun mewakili sebanyak hampir 45, hampir 50 lah, 40 lebih persen untuk dia punya total investment untuk dia punya Bitcoin. Sama juga anda boleh buat teknik yang sama. So itu adalah untuk di Virtual. So lain-lain tak ada dah. So untuk di apa lagi tu nak update untuk hari ni, tak ada dah. Semalam tu dah update. So now nanti tu akan updatekan sekiranya ada position buy di Bitcoin. Kalau ada drop, kalau drop lah. Kalau tak ada drop, biarkan saja. Kita dah untung, tu dah secure tu punya sedikit modal. Worst case happen pun tu dah cover, dan tu punya average di Bitcoin berada di 31. So tu tak perlu panic lah. So tak perlu panic untuk di Bitcoin, masih lagi stabil. So now consider sebarang drop adalah antara 97 ke mana-mana dalam kawasan ni lah. Consider 90k lah, 90k. Sekitar ada support dalam kawasan ni, dalam 90-89 lah consider ni. So stock rasa pun head and shoulder ni pun dalam kawasan ni. Dan kita ada juga sikit minus support macam kat 94 tadi. Ini support dalam kawasan ni. So kita ada juga ni. So price boleh drop kawasan ni dan bounce balik. Kalau bounce balik macam kan RSI tu touch 30, ada peluang cerah untuk kita naik balik. So kat sini banyak kuarter, kat saya tu 106 ni tu dah nampak itu adalah banyak kuarter short position. Kat sini pun sudah akan ada kuarter long position punya, long position punya stop loss. Mungkin akan makan dulu baru naik. Sama juga stop loss, makan dulu baru turun. Itu sama aja. So guys, rasa itu saja untuk update ni. So kalau ada yang mana yang tak terang, anda boleh komen di bawah. Nanti Zul akan explainkan next review untuk besok. So inilah Zul punya pegangan dan apa yang Zul buat semalam.
So yang currently Zul akan mata tu akan tertumbur kawasan ni lah 106 ni, iaitu pembentukan sama ada kita akan breakout untuk failkan kita punya head shoulder ni ataupun price hari ni akan follow kita untuk buat ni. Hari daily satu candle aja hari ni. So mungkin akan ambil satu minggu ni lah. So kita akan tengokkan kemudian hari ni kita akan tengok potential price react dalam kawasan ni lah. So kalau dia ada buat bullish pennant kat kawasan ni, kemudian RSI tak apa, stop RSI. Kalau stop RSI dapat balik drop ke oversold, itu ada peluang cerah lah, peluang celah untuk kita break yang ni untuk pergi more higher ke atas. Sebab apa? Bullish pennant yang akan create kawasan ni exposure point breakout 111, iaitu akan react dengan kita punya channel yang baru Zudraw ni nampak dia punya target. So katanya mungkinlah kita akan berlaku sikit balik correction ke apa, tapi itu lebih kepada short term. Tapi ini adalah antara movement yang Zul nak tengok berlaku dalam chart. So itu adalah bolehlah kita kena ada dua trade atas, sama ada naik atau drop, dan mana yang lebih strong maksudnya Zul naik lah. Tapi kalau berlaku drop ke bawah, kita tengok bearish dalam kuasa market dan kita boleh push price more lower sekiranya kita ada drop berlaku kat sini. So itu analisis untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anjanya review. Assalamualaikum, bye bye.